Okey geng, jom kita test. Ini lampu spotlight ni Okey, kita pakai ni. Hitam pergi dekat hitam. Jom kita test satu-satu. Merah, biru dan putih ni Merah ni dia akan lampunya dua-dua hidup. Nampak merah dan putih dua-dua hidup. Untuk wayar biru ni pula kita test. Dia untuk warna kuning. Untuk warna kuning. Dan yang putih ni pula untuk LED color putih. Untuk adjust atas bawah, korang kena adjust sendiri lah. Nak kuning atas ke, bawah atas, kuning atas ke, putih atas ke, korang kena adjust gini atau gini. Saya pasang macam ini memang terang gila ni. Aku try dekat kawasan terang pun memang terang gila. Jom kita try lagi sekali untuk hidup kedua-duanya. Tengok ada mode. Bila korang double on kan, tekan double, dia mode berkelip-kelip. Kuning. Nampak dia terang macam ni. Tunjuk sana sikit. Kipasnya pun berjalan Ini boleh pakai kat motor bang? Ni kat motor boleh, dekat kereta pun boleh. Dia punya ni nampak pipih macam gitu. Jadi nak selitkan kat mana-mana pun senang. Yang ini dua-dua hidup. Nampak yang putih atas, bawah kuning korang boleh adjust. Kalau nak buat lampu kuning atas, korang pusingkan je. Lepas tu pasang. Lepas tu nampak warna putih. Putih dia cukup terang Tunjuk sikit tempat gelap tu. Nampak terang gila. Terang. Lepas tu dia ada sepadan. Keliling tu ada sepadan. Jadi tak silau lampu orang lain. Orang lain kereta depan tak silau. Okey dah.